Ambil kakak Yafa school. Baju 2 kali salin, bucur. Sini, bahaya tu. Jom. Sekarang kita ambil kakak Yara pula. Yafa pergi tunggu kat dalam. Mana dia? Tu nampak. Ambil awal takut hujan. Lepas tu dah ambil kakak, terus datang Aeon. Beli cakui. Lepas tu nak beli apa? Berat adik sini, adik sini. Apa? Untuk membaca. Beli Widrin. Jom. Kita dah beli sushi tadi, 2 paket. Okey, jom. Okey, lepas tu kita nak pergi, tak boleh loncat. Pergi dekat Mama Mak Lang. Kita makan kat luar dulu. Okay, yang lagi. Mana kakak? Yara, Yafa, sabar. Aduh, beg dah lah penuh. Alam. Tangan tu. Okey, lepas beli semua makanan, nak pergi Mr. Toys pula. Diorang dah mungkir janji dengan Mami. Kata dah nak beli sebulan. Ini baru minggu kedua. Dah hilang lah. Okey, lepas tu jom kita shopping kejap. Mami. Ya. Mami. Yulia tengok harimau. Mami. Apa? Sesi mencari dan mencuci mata. Mami. Ya. Tempat ular. Tempat ular. Macam mana kan? Adik suka betul kereta. Awak tu girl. Sini. Okay, jom. Jom. Lepas Mr. Toys, pergi ke Zuna pula. Okay, lepas tu dah tukar baju sekolah semua. Sambung main dekat Kizuna. Semua tak reti penat untuk 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 untuk 4 jam kat sini.